Bunga melur, indah berseri, disapa bayu, lembut terasa. Dengan penuh rendah hati, Diana hadir membuka bicara. Sirih junjung di dalam puan, tanda adat pembuka bicara. Farizatul Hafizah hadir penuh kesantunan, memohon izin memulakan suara. Mekar si kuntum bunga kenanga, disapa bayu lembut terasa. Tasmim diperkenalkan penuh bermakna, moga bicara diterima mesra. Pergi ke kedai, membeli pena, singgah sebentar di kedai buku. Nama Afdal yang empunya, izinkan saya memperkenalkan diriku. Megah bercahaya si butir tiara, penambah seri si tuan puteri, anak jati si pulau mutiara, Kaizura Safwan nama diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang syair dakwah. Baiklah, apa itu syair dakwah? Syair dakwah ialah satu bentuk karya sastra yang berbentuk puisi tradisional Melayu yang mengajarkan kepada masyarakat tentang peringatan, nasihat dan perkara-perkara yang berkaitan. Fungsi dakwah yang pertama ialah menyeru keinsafan diri. Dalam syair ini, penyajak bermuhasabah tentang kelemahan dan kealpaan manusia terhadap kehidupan dunia. Penyajak menyedarkan bahawa manusia sering lalai, mengejar kesenangan sementara dan melupakan persediaan untuk akhirat. Melalui persoalan diri yang timbul dalam syair ini, penyajak diajak untuk berfikir, merenung kesilapan diri dan memperbaiki amalan hidup. Hal ini secara tidak langsung menyampaikan dakwah agar manusia kembali ke jalan yang benar dan sentiasa mengingati kehidupan akhirat yang kekal abadi. Fungsi dakwah dalam syair yang seterusnya ialah mengingatkan hakikat dunia dan akhirat. Dalam syair ini, dunia digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat sementara dan penuh dengan tipu daya. Kehidupan dunia sering melalaikan manusia dengan kemewahan, pangkat, kesenangan sehinggakan manusia lupa akan tujuan sebenar kehidupan. Sebaliknya, akhirat digambarkan sebagai kehidupan yang kekal dan pasti akan berlaku. Syair ini telah menyeru manusia agar tidak terlalu terikat dengan dunia, sebaliknya mempersiapkan diri dengan amalan yang baik kerana setiap perbuatan di dunia akan dihisap di akhirat kelak. Oleh itu, melalui syair ini, pendengar diingatkan supaya sentiasa sedar akan hakikat kehidupan dan menjadikan dunia sebagai tempat persediaan untuk menuju akhirat. Syair ini berfungsi sebagai medium penyampaian ajaran Islam dengan menekankan unsur akidah dan keimanan. Penyair menyebut konsep syurga dan neraka sebagai balasan akhirat serta mizan dan sirat sebagai simbol keadilan dan ujian Allah terhadap manusia. Unsur-unsur ini bertujuan untuk menyedarkan pembaca tentang tanggungjawab sebagai hamba Allah di samping mengukuhkan keimanan dan mendorong mereka ke arah kehidupan yang diredainya. Kita pergi kepada peranan syair sebagai medium dakwah yang seterusnya, iaitu mengajak manusia bertaubat dan kembali kepada Allah. Melalui bahasa yang indah dan berirama, syair menyampaikan permohonan ampun yang melambangkan kesedaran rohani penyair. Dakwah dalam syair disampaikan secara lembut dan berhemah, sekaligus menyentuh jiwa pembaca serta mendorong mereka untuk bermuhasabah diri dan memperbaiki diri. Hal ini membuktikan bahawa syair bukan sekadar karya sastera tetapi juga alat pendidikan rohani dan pembentukan akhlak. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya ialah syair ini dapat menjadi salah satu fungsi yang bagus kerana ianya boleh menjadi salah satu medium dakwah yang berkesan kerana mesej keagamaan dapat disampaikan secara jelas dan bermakna. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih. Bye.